Salam sejahtera, nama saya Mariam Mokhtar. Hari ini kita lihat satu soalan yang besar. PRN Sabah, Pilihan Raya Negeri Sabah 2025. Siapa menang, siapa gerak dan siapa risau? Ramai rakyat keliru. Banyak kenyataan keluar. Ada sokong, ada bantah, ada ugut, ada diam. Dan suasana makin panas selepas keputusan PRN ni. Jadi, mari kita jelaskan satu persatu dengan tenang, dengan fakta, dengan hormat. Yang nombor satu, siapa menang? Okey, dalam PRN Sabah 2025 ni, Gabungan Rakyat Sabah, GRS, muncul sebagai blok yang terbesar. Mereka menang 29 kerusi. Warisan dapat 25 kerusi. BN dapat 6 kerusi. Selebihnya adalah calon bebas dan parti kecil. Dengan sokongan beberapa adun bebas serta beberapa parti kecil, Haji G. Nur anggap beliau cukup angka untuk bentuk kerajaan negeri. Ini fasa pertama. Nampak macam stabil. Tetapi, selepas pengumuman kabinet, sesuatu mula bergerak. Jadi, siapa gerak? Selepas barisan kabinet negeri diumumkan, suasana dalam GRS berubah. Ada adun tak puas hati. Ada yang buat kenyataan berlapik. Ada yang keluarkan isyarat di Facebook dan juga di WhatsApp. Ada gambar makan malam tersebar. Sekurang-kurangnya 12 adun GRS dan 5 adun bebas tunjuk rasa tidak senang. Bukan secara rasmi, tetapi melalui tanda-tanda politik. Jadi apa yang mereka tak puas hati ni? Ringkas ya. Mereka rasa kabinet baru terlalu banyak nama dari Parti Nasional. Mereka mahu kerajaan negeri lebih berwajah Sabah. Lebih Sabah first. Lebih otonomi. Jadi, kenapa ada yang risau? Dan inilah bahagian sensitif. Sebab rasa risau ni datang dari dua arah. Ada yang risau tentang kestabilan politik. Ada pula yang risau tentang identiti politik Sabah sendiri. Yang pertama ialah kronologi. Beberapa pemimpin BN pernah mengkritik kerajaan GRS sebelum pilihan raya negeri ini. Ada yang guna bahasa agak keras. Lepas PRN, BN tiba-tiba mahu bekerjasama dan menyokong kerajaan baru ni. Sebahagian rakyat Sabah dan sebahagian adun dalam GRS rasa tidak selesa. Mereka kata, rakyat sudah pun tolak BN dalam pilihan raya. Kalau rakyat sudah beri isyarat, kenapa kita bawa masuk semula? Dan ini suara mereka. Bukan serangan, hanya perbezaan pandangan politik. Jadi, apa sebenarnya inti ketegangan ini? Terdapat 3 isu utama. Isu yang pertama ialah mandat rakyat. Pengundi sudah buat pilihan. Mereka jelas memberi lebih kerusi kepada GRS dan bukannya kepada BN. Jadi bila ada cadangan kerjasama baru, sebahagian orang rasa ia tidak selari dengan isyarat pengundi. Okey, isu yang keduanya, pengalaman lampau. Pada 2023, sokongan BN pernah ditarik balik. Kerajaan GRS ketika itu hampir tumbang.
ini masih segar dalam ingatan ramai, maka wujud rasa berhati-hati. Isu yang ketiga ialah identiti Sabah. Ramai dalam GRS menang dengan slogan rumah kita, kita jaga. Bila ada lantikan menteri dari Parti Nasional, ada yang rasa perjuangan itu tergugat sedikit. Semua ini menimbulkan tekanan dalaman. Jadi yang risiko politik ni apa boleh jadi? Ini bahagian paling banyak spekulasi, tetapi kita bincang secara neutral dan berdasarkan undang-undang. Ada orang tertanya, boleh ke ADUN tidak puas hati bentuk kerajaan baru dengan warisan? Ini soalan popular Jadi mari kita jawab dengan tenang. Dan ini ialah faktor yang keenam. What if warisan? Yang pertama, Sabah ada undang-undang anti lompat parti. Di bawah undang-undang ni, ADUN tidak boleh lompat ke parti lain untuk tumbangkan kerajaan. Kalau mereka tarik sokongan, mereka kekal ADUN. Kecuali mereka letak jawatan daripada parti. Dan ini sangat penting. Ini mengawal politik kita dan mengelak ketidakstabilan. Analisis matematik kuasa ialah sekarang kita buat kiraan teori. Hanya teori bukan ramalan, bukan cadangan. Warisan ada 25 kerusi. Kalau 12 ADUN GRS dan 5 bebas benar-benar keluar parti mereka secara sah, contohnya meletak jawatan dan buka ruang pilihan raya kecil, baru peta kuasa boleh berubah. Tetapi itu langkah sangat besar. Ia memerlukan keberanian politik dan risiko kehilangan kerusi. Sebab itu, walaupun teori ini selalu dibincang, kemungkinan berlakunya sangat rendah. Dan apa yang kita boleh jangka dalam waktu terdekat ni? Setakat hari ini, tidak ada ADUN yang telah letak jawatan. Tidak ada yang umum keluar parti. Tidak ada yang secara rasmi tarik sokongan. Yang ada hanyalah tekanan dalaman, perbincangan, isyarat dan suara-suara dari bawah yang mahu kerajaan negeri kekal stabil dan berwajah Sabah. Jadikan apa yang paling penting sekarang? Ada 3 perkara. Yang pertama, rakyat mahu kestabilan. Sabah sudah terlalu lama hidup dalam politik yang berombak. Orang mahu kerajaan yang boleh bekerja, bukan bergaduh. Yang kedua, mandat rakyat mesti dihormati. Pengundi sudah pilih siapa mereka percaya. Dan yang ketiga, identiti Sabah itu penting. Suara orang Sabah tentang autonomi, maruah politik dan perwakilan. Semua ni tidak boleh dipandang ringan. Inilah sebab suasana politik Sabah hari ini kelihatan sensitif. Ada menang, ada gerak dan ada risau. Tetapi selagi perbezaan pandangan diurus dengan tenang dan melalui saluran betul, Sabah boleh kekal stabil. Terima kasih kerana menonton. Semoga video ini membantu anda faham apa sebenarnya berlaku. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.